Kalau ikutkan kita punya prosedur kita buat latihan ni, dia kena import data-data ni masuk ke Microsoft Project. Tapi kita tak ada Microsoft Project, tak apalah, nextnya tu kita ada macam tu. Okey. Sambil buat tu masuk, kita nak cross-checking. Oh, faham. Okey. Okay, baik, tambah you teruskan. Dapatkan free float ataupun free slack. Buat. Okey. Siapa saya buat ini dulu. 39 tolak 39 20. Kalau yang macam ni pun sama kan? 5 tolak 5 Betul. kosong. Ni 5 Ke tolak critical 5. kan? Betul tak Kenapa? critical? So kalau yang ni 12 tolak 12 kejap. Yang ni 15. Kalau yang macam ni 15 dia kan ada dua kan, ni dengan 15 dengan 13. So kita ambil yang 15 juga kan cik kan? Betul tak? Yang mana? Bagi tahu aktiviti mana dengan mana? Aktiviti E. Kan sebab kat sini kan dia ada dua successor B dengan D. You buat ikut laluan lah. You buat ikut laluan. Oh, buat ikut laluan. Okey. Laluan. Okey, faham. Maksudnya sumber kosong. (15) 13 ini jadi 2. Sini 19 tolak 19. Sini jadi kosong. 39 tolak sini. Betul tak? Ni sini 13 ni 9. Okay. 39 19 kan di sini 19 19 20. Gitu. 19 Betul tak? Betul. Apa benda-benda ni nanti kita akan double check bila you ni dalam Microsoft Project. Boleh? Okey. Boleh? Kalau you punya timer tu, you punya timer dah habis lah. Tak apa, nanti kita jumpa lagi lah. Boleh. Nanti Ni you share dia. saya buka Zoom balik ke ataupun macam mana? Macam mana? Ni saya sambung balik ke ataupun macam mana? Kalau ikut tu kita nak sambung ada Microsoft Project. Oh. Kalau Kita check.